Perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia dijangka berdepan tahun yang mencabar pada 2026 apabila gelombang kawal selia dan pematuhan baharu mula berkuat kuasa. Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samenta menyifatkan PKS kini memasuki zon kelangsungan hidup. Kos pematuhan yang terkumpul semakin menghampiri tahap kritikal, menekan margin keuntungan yang lazimnya hanya sekitar 10 hingga 15%. Presiden Kebangsaan Samenta, Datuk William Eng berkata, kebanyakan PKS tidak mempunyai kapasiti keuangan mahupun kepakaran dalaman untuk mengurus garis masa bertindih serta tuntutan teknikal yang kompleks akibat pelaksanaan serentak peraturan berkenaan. Antara keperluan baharu yang mula berkuat kuasa sejak 1 Januari termasuk sistem penilaian sendiri duty stamp, sistem levy pelbagai peringkat bagi pekerja asing, persediaan cukai karbon mengikut sektor, pelaksanaan mandatory e-invoice untuk PKS dengan hasil tahunan melebihi RM1 juta serta syarat operasi baharu berkaitan pelesenan perniagaan. Sebahagian besar margin keuntungan kini terhakis akibat perbelanjaan defensif untuk tujuan pematuhan, bukannya pelaburan bagi pertumbuhan perniagaan. Samenta menegaskan jika 2025 menyaksikan kemunculan ekonomi pematuhan, maka 2026 adalah tahun pelaksanaan penuh beban kawal selia. Untuk PKS terus bertahan selepas 2026, jurang antara dasar kerajaan dan realiti di lapangan perlu dirapatkan. Samenta menyeru kerajaan agar berperanan sebagai rakan strategik dalam fasa peralihan ini.